Banyak orang kita tidak buat sunnah Nabi. Dia nak terkekal kau semayang saja. Dia ingat kau, itu saja. Boleh pahalanya lebih. Banyak sunnah Nabi. Orang tua misalnya, janggut putih tu, pakai dai tu, sunnah Nabi. Tapi orang kita, jadi muda pula dah, dia kata dah. Macam-macam dia kata. Tak tua dia ni, muda sokmo. Dia nganyi. Yalah kalau orang perempuan pakai lagu tu pada dedah, itu kesalahan kerana dedah tu, bukan kesalahan kerana pakai tu. Misalnya, itu sunnah Nabi. Boleh jadi orang berasa malu ke? Tak. Hak tu kau segar, kau molek. Sunnah Nabi. Hak tu pun orang Yahudi Nabi suruh buat tak serupa dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dia tidak dai rambut dulu pada masa Nabi dulu. Nabi kata jangan buat serupa dengan Yahudi, buat tak serupa. Dan dia sendiri pun walaupun rambut tu sikitnya ubannya, tak sampai 20, 18 lah ya rambut. Dia pakai dai juga kadang-kadang. Saya nak wakar, saya nak Umar tu tak kira lah, memang pakai sokmo. Jadi lelaki perempuan pun sama. Jangan kita ada jalan boleh kita buat, kita tak buat, itu silap kita. So, lelaki kita misalnya kita kata suami kita tu jadi nampak tua gitu, boleh usaha lagi. Boleh usaha lagi. Dia nampak ubah jadi misalnya kita kata benda kita boleh ikhtiar lagi. Bahkan ada sunnah, pakailah biar nampak muda. Lepas tu dah gigi pun gonja dah. Kan dah belon ni ada boleh cabut gigi pupuk hak comel jadi muda, lebih comel pada asal. Ada kalanya gigi tu misalnya. Tak boleh. Tak boleh usaha lagi. Janganlah mana dedah dia kita tak ada arah lah kita kan. Tak boleh. Ikhtiar. Tidak salah benda tu. Bermolek baru. Banyaklah sunnah-sunnah Nabi kita ingat. Kalau hak jenis keduniaan gitu tu tak ada kena-mengena dengan sunnah Nabi. Tak betul lagu tu. Lepas tu ada juga salah anggap kan, setengah-setengah orang yang mengajar pelik-pelik. Puncanya pasal tidak merujuk pada hadis lah jadi lagu tu. Padahal rujukan utama kita hadis. Ada yang mengajar dia kata tak boleh orang perempuan tak boleh potong rambut, haram. Jadi yang mana-mana duk potong rambut tu kan, sekat ni sekat tekuk macam-macam lah kan, haram lah duk buat benda haram, duk faham gitu. Padahal ada pun bini Nabi, isteri-isteri Nabi potong rambut. Sekat ni nampak tekuk apa? Ada dalam hadis-hadis, dalam Bukhari, dalam Muslim, apa semua ada. Mana atas kita berasa selesa lagu mana? Atas kita. Suami kita misalnya, kalau ada suami dia lebih kenal lagu mana? Tak apa. Dan perempuan tu kalau tidak ada suami, dia lebih sedap lagu mana? Lebih selesa lagu mana? Rambut panjang dia susah nak jaga. Tapi kalau dia berasa selesa, dia berasa kenal lagu tu, boleh, tak apa. Nak rayaknya tidak berdosa. Setengah-setengah orang dia kata potong rambut, kerat rambut ni dosa. Jadi duduk dalam dosa sama buat gitu. Biar je lah. Dia pendapat siapa bukan ada, bercanggah dengan hadis, tak boleh pergi. Dia akan ke tepi lah.